Kita mana kena sambut baiklah apa yang disarankan oleh kerajaan kita untuk menambahbaikkan minyak ni. Jangan kepada bangsa asing, khususnya kita rakyat Malaysia memperjuangkan negara kita dan mempertahankan hak kita, jangan terlepas hak orang lain. InsyaAllah kita sama-sama lah memeteraskan benda-benda seperti ni. Jangan orang kita ambil kesempatan untuk cari keuntungan, jual minyak ni kepada bangsa asing, menyebabkan bangsa kita terpupus tak boleh nak buat kerja ke apa. Ya, kami sebagai selaku rakyat Malaysia amat bersetuju dengan saranan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Madani berkaitan pembelian minyak subsidi, minyak masak subsidi daripada bangsa asing. Jadi untuk mengelakkan ketirisan, sebaiknya kerajaan mengetatkan syarat-syarat dan peraturan supaya tidak menjual kepada pendatang tanpa izin ataupun rakyat asing. Ya. Saya ni memang setuju sangatlah kalau hak mana dengan sarana kerajaan hak tak sibui minyak masak paket ni dijual kepada warga asing. Saya memang setuju 100% lah.